berani mati je. Oh ya ya. Mati lah. Lori nak pergi mana lori? Kiri kanan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Harap semua baik-baik je lah Aku pun Alhamdulillah sihat. Dapat bawa motor keluar hari ni untuk kita punya first service 1000 km. Sekarang mileage motor aku pun dah sampai 987 km. Dan jarak aku nak sampai Kawasaki Serdang ni pun dalam lebih kurang 20 km macam tu. So akan jadi just nice lah bila sampai tu dah dalam 1000 km kan. Cuaca pun hari ni nampak cerah, panas terik pula tu. So hopefully semuanya baik-baik je lah. And hopefully tak adalah aku tersangkut dalam hujan ke apa nanti petang kan. Sebab sekarang pun petang asyik hujan aja. Hujan pun bukan kaling-kaling punya, hujan lebat pula tu. So mudah-mudahan lah. And satu lagi aku just nak cakap kan, terima kasih untuk semua yang dah bagi support dekat channel aku ni. And channel aku ni baru je dalam 2 minggu macam tu since aku start post aku punya first video. And so far based on apa yang aku last check tadi ada dalam 35 subscriber. So aku nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah dekat semua yang support. And ramai juga yang komen and like. So benda-benda tu semua sangatlah aku appreciate. Sebab benda tu sangat membantu untuk kasih channel aku ni terus grow lah. And hopefully kepada yang tengok video ni and still belum subscribe tu, harap korang boleh lah tekan button subscribe supaya aku dapat capai first YouTube punya target, which is the 500 subscriber tu lah. And semoga korang terus enjoy content yang aku produce. And if korang ada any suggestion on what type of content yang korang nak tengok, feel free to letak dekat comment section. Aku akan go through korang punya suggestion one by one and consider what to create for you guys. And also another thing yang aku nak mention dekat sini pasal apa plan aku after first service ni, which is aku akan tukar exhaust kan. So exhaust tu pun aku dah order and currently tengah shipping. So once dia sampai nanti aku akan buat video installation untuk exhaust baru tu. And maybe aku akan combine sekali dengan short ride video macam apa yang aku buat untuk video yang aku just upload baru-baru ni. So hopefully dengan exhaust baru tu boleh dapat bantu improve channel aku dengan bunyi-bunyian yang merdu.
Walaupun actually exhaust sekarang yang stock ni pun bunyi dia sedap je bagi aku. Based on latest video yang aku post sebelum ni, bunyi dia memang syahdu. Just that maybe dia bisu sikit lah kan. So hopefully dengan exhaust baru ni, dia punya jeritan tu akan lagi sedap dan korang pun dapat sama-sama enjoy. So kita kongsikan kebahagiaan itu bersama-sama. Sharing is caring kan guys. So ok lah guys, sekarang aku nak fokus ke jalan untuk pergi ke Kawasaki Sedang ni. Semoga perjalanan kita selamat. And aku akan sambung balik maybe once kita dah sampai nanti. Alright, see you guys soon. Tajam ni corner dia. Hati-hati, aku basah belakang. Kena air dulu ni.
lama punya traffic light ni. Minit lagi. Hilang perkiraan. Lagi sama minit. Hilang balik. Macam disco, kejap ada, kejap tak ada. Berani mati je. Oi, oi, oi. Mati lah. Pakcik ni tadi buat tak fokus. Sampai mati enjin. Ada je alasan ni. Kita rolling stop. Kembali jauh. Nice.
lagi lah. Pancung bang, pancung. Abang bang sampel. Okay guys, kita stop sini dulu. Aku dah sampai sini untuk servis. So maybe after kita say goodbye, aku letak outro dulu kat sini in case aku decide untuk split video ni. So okay, thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. See you in the next video. Ciao, bye.